Beza lubang dia ni. Ini yang lama, ini yang baru. Yang baru dia masih tinggi. Yang lama dah penyek dah. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Belakang saya ni ada satu Toyota Vios. Apa jadi kat Toyota Vios ni? Dia ni baru tukar adjustable. Lepas tu dia pun baru tukar mounting absorber. Dia memang tukar mounting absorber yang original. Okey, tapi dia datang kat saya, dia mengaku salah satu ada bunyi lah. So, bila saya check, memang mounting absorber dia tu dah problem. Maksudnya dah ada gap, dah ada free play dah. Padahal baru kan? Ni saya nak tunjuk. Okey, ini mounting absorber yang lama dia. Padahal dia baru tukar. Kita panggil yang lama lah kan. So, nampak tak kat tengah dia ni? Ada kesan macam garis jalur kan. Sebenarnya dia dah penyek, terbenam dah. Okey, ini yang baru. Ini yang baru. Nampak tak lubang dia luas? Ini yang baru, dia belum penyek. So, nampak tak? Beza lubang dia ni. Ini yang lama. Ini yang baru. Yang baru dia masih tinggi. Yang lama dah penyek dah. Sebab tu bila dia penyek, dia ada replay kat sini. Dia kuk macam ni. So itulah punca kenapa bila dia naik turun bonggo bunyi kuk. Faham tak? Dia bukan sebab kualiti. Salah satu sebab dia pakai adjustable. Bila adjustable dia lebih keras. So apa yang menangguh adalah getah tu. Jadi kalau siapa nak cek kereta, terutama untuk balik raya ni, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Seperti hari ni set.